Tahu tak hari tu kan Ustaz kan dia lawan tralala. Pelik gila. Wah, banyaknya sampah dekat sekitar kawasan sekolah ni. Apa yang kita boleh buat dengan sampah-sampah ni? Apa kata kita guna sampah ini untuk menghasilkan sesuatu yang berguna? Aku ada idea. Apa kata kita kumpul sampah-sampah ni, lepas tu kita buat bangku serbaguna. Bagus juga cadangan tu. Jom kita buat. Mula-mula kita kena angkat sampah-sampah ni dulu. Bahan apa yang kita perlukan? Selain botol mineral dengan sampah, kita perlukan gunting, pita pelekat, plastik hitam, penimbang dan cebisan kertas atau plastik. Mula-mula, plastik dengan kertas letakkan dalam botol dan jangan lupa dimampatkan. Macam ni Betul. Sampah macam mana yang kita boleh pilih untuk memasukkan dalam botol ini? Sampah yang kita boleh pilih ialah sampah yang bersih. Sebab bila kita duduk nanti atas bangku ni, tak adalah dia berbau. Oh, baru saya faham. Lepas ni kita kena buat apa pula, Syari? Lepas ni, kita kena kumpulkan 9 botol ni untuk kita jadikan bangku. Jom kita susun. Wah, dah nampaklah rupa bentuk bangku kita ni. Betul. Letak banyak-banyak selotip supaya dia kukuh. Kita kena buat alas kerusi ni. Sebab barulah kita selesa. Fatih, ambil plastik lebih. Nah, Syari, nak buat apa ya? Ya. Letak dulu atas botol ni. Nafas. Tolong pegang tepi ni. Aku nak selotip tak? Okey. Sekejap. Tolong pegang. Okey. Kita guna plastik ni sebab dia kala air. Bila kita duduk dekat tempat yang tak ada bumbung dengan tempat yang lembab, tak adalah bangku ni basah. Oh, mari kita uji bangku ini. Wah, kukuhnya bangku kita ni. Saya tengok bangku ini berselalap sebab boleh menggunakan sampah di sekitar sekolah ini. Apa lagi kebaikan bangku ini ya? Selain boleh digunakan di taman herba, kita boleh gunakan bangku serbaguna ni di surau, bilik sayangan dan perpustakaan. Saya rasa bangku ini ialah produk yang dikomersial. Boleh digunakan di ruang santai dan taman mini di rumah. Betul tak, Fatih? Ya, betul. Selain menghasilkan bangku ini, kita juga boleh menggunakan bahan yang tidak boleh terurai. Ya, secara langsung kita boleh memelihara alam ini dengan mengurangkan pencemaran sampah. Saya rasa kita tak perlu menggunakan banyak modal untuk menghasilkan bangku ini. Sebab tak perlu menggunakan mesin pun untuk hasilkan. Jomlah kawan-kawan, kita letak bangku ini di tempat lain. Jom. Ya.